Okey, hari ni saya berada di Bonda Cafe. Oh, tak ada kau, ada dia sore. Tak ada dia. Okey, beres. Lah ni kita berada di kawasan Kampung Neteng. Depan tu sikit Petronas. Kono Pak Puh PGA. Okey. Kedai Bonda Cafe ni yo buka lama dah. Saya ingat saya dah, yo buka 9 tahun. Saya mari makan mula balik dulu kampung dulu. Semai kedai ni masuk tu kedai Wairod dah. Anak kecil-kecil tau. Lepas ambil anak sekolah saya tau. Mari sini lalu. Tu meja tu kita duduk. Meja tu kita duduk. Dekat-dekat tiga. Ayah wi. Kita tengok orang duk viral ke. Kedai dia ke. Tapi hari ni bukan anak usah belakang dah. Kita mari makan bolok. Mari makan bolok. Jadi nanti kita nak tengok menu lama hok saya minat dulu tak ada lagi ke dok. Ingat deh. Depan tu Petronas. Depan tu Petronas, depan ni PGA. Maknanya kalau kubur. Petronas kalau kubur. Makan tu jangan gelojoh sangat. Makan gelojoh malah orang. Makan relax semua. Makan relax. Jom. Buka wak. Sungguh. Jom. Anak. Aduh. Comelnya tepat. Kalau nak beli ni, mahal ni. Tak nak beli kita ni. Bahan makanan ni angin. Ini mau angin pun dah patah. Betul? Mana menu? Alah. Sabar. Sabar menu. Menu. Tengok pelak tak? Pilih. Ayam pusing Bonda. Menu ya. Pak Soho nak tahu ke? Pak Soho. Ada belakang ni menu. Hari ni ulang tahun perkahwinan kita. Jadi hari ni Ninda nak makan gapo? Makan ya. Kandok. Saya dulu ada. Kecek tak habis lagi ni. Nanti nak ayat dulu. Okey. Hari ni hari ulang tahun perkahwinan kita. Ya ke berapa? Jadi yang ketuk tak boleh ayat. Yang ketik ada ayat. Okey. Jadi Dinda nak makan apa? Kita kacak gini ya. Klasik sikit dah. Dinda. Ya Kanda. Hari ni hari perkahwinan kita. Yang ke berapa Kanda? Yang ketuk. Jadi Dinda nak makan apa? Dinda order saja. Kanda bayar. Nak belakang ni. Cakap pasal-pasal weh. Kanda bayar. Kanda bayar. Okey. Mana? Sedap ni. Sedap semua ni. Sedap. 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 Tak bakar ni. Tapi yang order banyak. Kita bawa genak-genak ni. Aku tak mahal. Boleh ya. Nasi. Tak ni kata ikut makan apa. Makan. Boleh ya. Mahal. Set dulu 12 ya. Set dulu 12 ya. 10 ya ada. Set dulu 10 ya. Ingat aku 30-40. Boleh ya. Hey, waiter, come here. Come here, waiter. I lampar perut. Kalau ditanya, ayat kita pergi KL. KL. Waiter, kena lalak. come here. Saya lampar. Ni ada poyok. Belek. Tak apalah. Kita royak ke waiter. Kita suruh air hot special. Special. Kalau kita nak pilih tak boleh banyak dah. Banyak dah. Macam menu ada. 20 menu ni. Lepas kita nak order mana sekali nak order semua. Apalah Kanda. Nak order mana ni? Biar kita nak panas sedap kali. Biar makan panas sedap kali. Tapi elok. Masa kita lalu ni. Kita tengok musik king tu.
Musik King. Tu tengok molek dengan Musik King. Musik King tu. Musik King lo dah time meja situ. Musik King. ABC Musik King. Pak King ada. Kita apa dah panggil? Ha. Kita dah ngelah. So. Oh, tadi molek Musik King. Musik King manggil. Mentah lagi kan makan, mentah lagi. Hah? Mentah lagi makan. Makan ni. Kita manggil dah. Kan dulu. Kan dulu. Awak dah tahu berita baik lah rakyat ni. Berita baik lah rakyat lah. Kak ni lepas pada raya dia nak buat cabutan bertuah untuk customer mai sini. Dia akan letak otok zon. Mari isi bubuh dari tu nama. Bubuh dengan nombor telefon. Biasa nombor telefon tak? Nama Bubuh. nombor telefon. Dan siapa yang bertuah? Kak nak bawa. Jeng. Ajak kali. Jeng. Dan jada. Kak nak ayat. Dia nak bawa orang lagi. Umrah. Allahu Akbar. Soalnya saya pergi umrah saya tak tahu, tapi untuk tahun ni saya nak sedekah ke customer saya. Alhamdulillah. Soge. Semoga siapa yang bertuah tu, orang tu yang layak pergi. Orang yang betul-betul nak pergi tapi dia tidak mampu. Harap orang tu lah orang yang layak pergi. Tapi kita tak boleh orang gini Allah jemput dah. Siapa-siapa pun ada dah dalam tu dah. Nak ayatnya ingat tu. Kena follow lah. Kena follow Facebook Kita Kaya. kita. Nanti saya bubuh screenshot. Saya bubuh screenshot Facebook tu awak follow cepat. Aku tinggal. Awak follow depan ni, saya post esok saya post video. Awak follow lalu. Kita update. Awak follow lalu Senin. Nanti jak kira royak lah. Okey, kita hari pakat mari belakang. Kita nak buat cabutan bertuah. Mari makan. Dia makan ke apa syarat dia boleh buat cabutan bertuah tu? Makan tak apalah B. Mari yang keluarga kita akan ambil B makan tu. Kita akan tulis nama IC bubuh lagi. Asal mari lah. Asal mari lah. Tapi kena makan lah. Hari mari tengok muka kelik, tanya. Asal makan. Asal makan lah. Asal makan. Kita bermula lepas raya. Kita akan cabut nama tu bulan Jun. Sebab kita akan bawa pergi bulan Oktober. Okey. Kita mana tahu nasib. Mana tahu dia. Kita nak pergi juga. Mari makan acak-acak dia. Kalau kita pergi, kalau boleh so, hari kita bisa je. Boleh pergi dua. Dekat apa? Janji. Jangan tinggal. Kalau boleh tak boleh, jangan pergi dua-dua. Kalau boleh so, sore kena cari kopi boleh pergi juga. InsyaAllah. Dan dia? Amin. Amin.